InsyaAllah. Hari ini kita masuk Al-Bab Tsani Fil khawfi min Allah Ta'ala ayatan. Qala Abu Laits rahimahullah ta'ala. Mikir. Sebab kadang ada setengah tempat dia orang pun perlukan jemaah, dia orang bantu dia orang ada kepentingan dia orang masing-masing. Jangan sampai orang meluat. Iman orang berbeza. Dalam hakikat memang benda tu baik. Khair insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Al-Bab Tsani Fil khawfi min Allah Ta'ala ayatan. Kita masuk bab kedua hari ini pada membahaskan takut kepada Allah juga. Ayatan itu juga. Qala Abu Laits, berkata Imam Abu Laits. Imam Abu Laits ni Asy-Syafi'i. Kalau kita kenal Imam Abu Laits, dia seorang ulama yang sebenarnya sudah sampai kepada mujtahid mutlak. Apa dia mujtahid mutlak? Sama macam Imam Syafi'i, sama macam Imam Malik, sama macam Imam Ahmad, sama macam Imam Abu Hanifah. Cuma Imam Abu Laits ni dia seorang yang sangat tawadhu dan dia tak memulakan apa mazhab, dan dia kekalkan anak muridnya dengan bermazhab mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu. Imam-imam macam ni kita harap kita bangkit besok Yaumul Qiyamah sama dengan mereka. Maka disebutkan qala Abu Laits rahimahullah ta'ala, inna lillahi malaikatun fis sama'is sabi'ah. Inna lillahi malaikatan fis sama'is sabi'ati sujjadan mundu khalaqahumullahu ta'ala ila yaumil qiyamah. Bagi Allah, disebutkan Imam Abu Laits, Allah ni ada malaikat-malaikat yang Allah cipta dalam keadaan Allah SWT cipta mereka ini sujud. Mereka ini sentiasa hal keadaan mereka tu dalam keadaan bersujud pada Allah SWT. Mundu khalaqahum, sejak Allah cipta mereka sujud pada Allah Ta'ala. Ila yaumil qiyamah, dan mereka akan sujud sehingga hari kiamat. Malaikat-malaikatnya Allah buat begitu. Allah nak tunjuk pada kita contoh. Malaikat semua begitu. Kalau Allah tidak menugaskan malaikat-malaikat ini dengan tugas-tugas tertentu, maka mereka akan sujud sentiasa pada Allah Subhanahu. Cuma ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan. Apabila malaikat-malaikat yang Allah tidak tugaskan, maka mereka memahami tugas mereka itu dan mereka takkan sanggup untuk bangun daripada sujud kepada Allah. Para malaikat. Sebab apa? Apa hal keadaan mereka? Tarta'idu fara'isuhum min makhafatillahi ta'ala. Hal keadaan mereka itu sujud pula tu. Mereka tahu bila tak ada tugas, maka bukan tak ada tugas. Macam kita kadang-kadang bila kita dah tak ada apa kesibukan di dunia, kita ingat kita dah tak ada tugas. Sedangkan tugas kita adalah sujud pada Allah. Baiklah.
Jadi mereka ni melakukan tugas mereka yang hakikinya itu. Cuma hal keadaan mereka luar biasa. Mereka dalam keadaan sujud itu tarta'idu fara'isu makhafatillah. Tarta'idu apa dia? Bergemetaran ataupun menggigil atau bergetaran. Tarta'idu fara'isu min makhafatillah, daripada sebab takut sangat pada Allah SWT. Min makhafatillah. Tarta'idu fara'isuhum min makhafatillah. Wa idza kanu yaumal qiyamah, dan jika bila hari kiamat, rafa'u bi ru'usihim, pada hari kiamat nanti mereka akan angkat kepala mereka. Ini kena faham kan? Yang saya sebutkan, para malaikat ini, mereka tugas mereka yang hakiki sujud pada Allah. Apabila Allah memberi tugas yang tambahan, maka mereka melakukan tugas mereka. Yang tidak ada tugas itu bukan tidak bertugas, maka mereka memahami tugas mereka itu sujud pada Allah sampai yaumul qiyamah. Dan hal keadaan mereka bergemetaran. Fara'isuhum, fara'is ni dalam bahasa Arab orang panggil sendi-sendi, betah. Hari kiamat mereka akan angkat kepala. Angkat kepala pun sebab apa? Faqalu, bukan angkat kepala maknanya selesai tugas, tapi masa hari kiamat tu memang masa orang panggil judgment. Apa yang mereka nak beritahu kepada Allah? Kalau kita lah sikap manusia sekarang ni, mesti kita akan beritahu pada Allah, ya Allah, aku dah sujud pada Allah. Rasa gembira dan sebagainya. Betul tidak? Rasa dah dapat, rasa dah terbaik. Cuba tengok para malaikat. Para malaikat menyebutkan faqal subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Dalam riwayat yang lain, subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik wa ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Kalau di sini disebut maha suci Allah, tidaklah kami sembah engkau sebenar-benar sembah. Maksudnya tak sampai kepada hakikat sembahan yang kau nak sebenarnya, ya Allah. Wa ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, dan kami, ya Allah, tidak kenal kau sebenar-benarnya, sebenar-benar kenal. Karena itu di sini para ulama mengatakan yang boleh sampai sebenar-benar kenal Allah, keistimewaan yang diberikan kepada makhluk yang dipanggil manusia. Kita ada peluang. Bukan mengenal zat, itu bila kena mengaji tauhid juga. Maknanya kenal Allah sebenar-benar kenal melalui sifat. Para malaikat pun tak mampu sampai ke tahap itu. Tetapi di sini Imam Abu Lays nak tunjukkan malaikat yang Allah, cuba fikir dalam kepala kita, malaikat ni dia tidak ada choice, dia tidak ada pilihan macam kita. Bila Allah kata, mereka ni tak pernah ingkar. Akidah kita pegang, mereka tak, Allah tetapkan mereka ni takkan melakukan maksiat. Mereka bila Allah suruh begitu, begitu saja. Dan mereka tidak ada pilihan untuk buat benda selain itu. Itu pun mereka dalam keadaan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka akui mereka ini kurang dalam menyembah Allah, cuai dalam menyembah Allah dan mengenal Allah. Kan itu Allah berfirman, kita baca dulu matanya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tu takut. Ini malaikat. Mereka ini takut kepada Tuhan mereka, min fawqihim, maknanya yang berada kekuasaannya di atas mereka. Apa yang menyebabkan mereka takut dalam ayat ini?
Iaitu Allah itu berada, kekuasaan bukan bertempat. Allah itu maksudnya Allah itu kekuasaannya berada di atas mereka. Kerana itu mereka takut. Kita ni manusia, saya nak tanya, kita pun begitu, tahu Allah kekuasaan dia. Bahaya, kufur kita kalau kita kata Allah itu kuasa dia di bawah kita. Tapi kenapa kita tidak seperti para malaikat ini? Perasaan kita kepada Allah SWT. Ini bahaya. Ini benda yang perlu kita fikirkan sepanjang hidup kita sampai kita mati. Dapat tak dapat kita serah pada Allah. Usaha, sebab kita ada pilihan. Usaha tu ada pada kita. Walaupun ianya tidak menjamin terjadi atau tidak apa yang kita usahakan, tapi usaha itu ada. Karena itu kita diperintahkan solat. Tak solat berdosa, betul tak? Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka ni melakukan apa yang Allah perintah. Allah perintah apa mereka buat. Tapi mereka takut. Sebab mereka kenal Allah sebenarnya. Walaupun kenal mereka itu tak sampai kepada keistimewaan yang Allah beri pada manusia, tetapi mereka kenal Allah pada tahap mereka itu sahaja sudah bergemetaran seluruh sendi mereka. Yani la ya'sun Allah Ta'ala. Apa maksud ayat ini? Iaitu Allah, mereka ni tak pernah melakukan maksiat kepada Allah tarfata ain. Apa maksud tarfata ain ni? Sekertip mata. Maknanya sekelip mata pun tak pernah mereka itu nak bermaksiat kepada Allah. Tapi takutnya mereka kepada Allah luar biasa. Maka bandingkan dengan kita. Mungkin orang yang hatinya bermasalah, mereka akan terus kepada mereka tu Allah cipta malaikat lah, kita bukan malaikat. Kan kita dah belajar makhluk yang paling sempurna, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah siapa? Manusia. Kenapa antum mendowngradekan diri antum setelah Allah menaikkan antum? Betul tidak? Kenapa? Kenapa zalimi diri antum? Kan itu Allah sebut wa kana al-insanu zaluman jahula. Manusia ni dia zalim pada diri dia dan jahil kepada Tuhan. Apa maksud zalim pada diri kita? Allah letakkan kita ahsanit taqwim. Jadi dekat situ kalau hukum akal sekalipun, kita sepatutnya lebih rasa takut kepada Allah berbanding dengan para malaikat. Jadi jangan cakap itu malaikat, kami manusia. Jangan cakap itu. Itu kau telah menghina diri kau sendiri. Apa yang perlu kita cakap? Ya, saya akan usaha untuk sampai hakikat manusia yang sebenar itu. Malu saya kalau saya mati dalam keadaan begitu, letak, terus jalan. Dunia ini kan tempat kita penat. Betul tidak, tuan-tuan? Berapa hari je kita hidup kat dunia? 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun itu pun jarang dah sekarang. Bila-bila kita boleh mati? Allah kalau nak bagi sebab nak mati itu sekejap. Letihlah sikit untuk kita ni nak develop sifat-sifat ini dalam diri kita. Sebagaimana kita sekarang ni dalam proses, saya beritahu dalam ilmu tasawuf awal-awal dulu, kita dalam proses sekarang ini tahalli untuk kita sampai pada tajalli. Apa maksud tahalli? Kosongkan benda-benda yang jadi hijab dalam hati kita, sifat-sifat. Tahalli, hiaskan sifat-sifat yang menjadikan jalan kita mudah untuk sampai pada Allah. Kebiasaannya tahalli dulu, kosongkan. Kemudian baru tahalli. Tapi kenapa Imam Ghazali dia mulakan bab ini dengan khauf? Sebab ada sifat-sifat yang tahalli, kita nak hias hati kita dengan sifat khauf.
Sebab ada sifat-sifat tahalli mesti didahulukan. Sifat-sifat hiasan ini, yang baik ini, mesti didahulukan daripada mengosongkan, kerana sifat tu membantu mengosongkan. Salah satunya khauf. Bila khaufnya ada, dia akan menyebabkan membantu kita develop untuk kita kosongkan yang tak baik. Sifat bukhul, sifat-sifat yang jadi hijab, sifat hasad, sifat riya, sifat ujub. Bila ada takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nampak tu? Tengok para malaikat. Bila malaikat terlalu takut kepada Allah, nampak tak? Terus otomatik sifat tawaduk ada pada diri mereka. Betul tak? Terus mereka kata apa? Walaupun dah sujud sampai hari kiamat, sifat tawaduk otomatik ada dalam diri mereka. Apa mereka kata? Ya Allah, kami tak sembah kau sebenarnya. Tapi bila kita tak ada takut, kita duk rasa kita buat hebat lah. Kita duk rasa kita ibadat lah. Kita rasa kita ni orang mulia kan. Maka kerana itu disebutkan yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, yani la ya'suna Allah ta'ala tarfata 'ainin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qasha'ara kita tak ada baris, idza qasha'ara jasadul abdi min khasyatillahi ta'ala tahattat anhu dhunubu kama yatahattu. Oh, ini ada sahabat asy-syajarah kama yatahattu anis syajarati waraquha. Dia kadang dalam kitab lama, kalau dia orang ni ambil daripada kitab lama, bila kitab lama ni tidak ada riwayat hadis mana. Jadi saya cuba usaha yang seingat saya dalam kepala, mudah-mudahan Allah pelihara kita ni dalam. Amin. Jadi hadis ini saya dapati hasil daripada hafal. Saya tak hafal hadis banyak, tapi hasil daripada hafalan hadis saya ni, saya sebutkan yang saya hafal lah. Jadi dekat sini idza tasya'arra jasad, yang saya hafal, yang mana riwayat Al-Bazzar dan juga riwayat Imam Al-Munziri dan Baihaqi. Yang saya hafal idza sya'arra jildul abdi, bukan jasadul abdi. Satu dua periwayatan yang saya hafal, jildul abdi dan qalbul abdi. Jika idza sya'arra, jika bergemetaran. Sya'arra ni satu kalimah lagi yang membawa maksud menggigil. Jika bergetar jasadul abdi, dekat sini disebut kita menghormati, mungkin ada riwayat dengan jasadul. Yang saya hafal, jika bergetaran kulit seorang hamba, kulit, jildu. Dan satu riwayat lagi Imam Baihaqi, idza sya'arra qalbul abdi, dengan kalimah qalbu, jika bergemetaran hati seorang hamba. Kalau dalam riwayat Munziri, idza sya'arra qalbul mu'min, bukan hamba tapi mukmin. Tak apalah. Idza sya'arra, kita baca yang kat sini, idza sya'arra jasadul abdi min khasyatillah, jika bergetar jasad seorang hamba kerana takut pada Allah min khasyatillah. Ini ada dari riwayat Baihaqi, hadis ni hadis hasan sahih. Tahatat anhu dhunubu. Apa maksud tahatat anhu dhunubu? Berguguran. Tahatat ni berguguran. Dosa-dosa hamba. Dhunubu. Kama yatahattu, sebagaimana bergugurannya minasyajarati ataupun anisyajarati, dua riwayat, daripada pokok, waraquha, iaitu
daun-daun dia. Kalau dalam riwayat Baqi disebut minasyajarati al-yabisati waraquha, iaitu daripada pokok seperti mana pokok-pokok yang dah kering gugur daun dia. Ya bisa. Wah, saya sebutkan dulu amanah pada penghafalan hadis saya dan pesan terbaik. Mungkin ini ada periwayatan dengan lafaz begini. Jadi kita terus kepada apa yang ditulis. Tamam? Maka Nabi SAW bersabda, jika menggigilnya jasad seorang hamba disebabkan takut pada Allah, maka dengan sebab itu saja dia tidak taubat pun. Cuma dia takut. Dengan sebab takut tu saja menggigil tubuh dia, merasa takut, dengan sebab gemetaran itu gugur dosa dia daripada diri dia itu, sebagaimana turunnya daun-daun yang kering daripada pokok. Apabila ada rasa takut pada Allah, kadang kita duduk malam, bila kita contohnya, ini rahmah daripada Allah. Allah, rahmah daripada Allah. Mana tahu kita kadang-kadang kita pergi lihat orang meninggal, lepas tu kita Allah tunjukkan sesuatu yang tidak baik mungkin, jadi balik tu kita jadi rasa takut. Jadi kalau membawa sampai menggeletar tubuh kita tu, takut yang amat tu, maka dengan getaran itu Allah hapuskan dosa kita. Allah. Karena itu kita bersyukur ada satu riwayat yang Imam Baihaqi disebut qalbul mu'min. Sebab kalau getah kulit, getah sendi ni kan susah kita nak sampai takut sampai tahap tu, betul tidak? Jadi riwayat yang kuat juga dikatakan qalbu. Maka kan itu para ulama kata himpunkan riwayatan itu, maknanya perasaan dia tu, rasa takut itu sudah diiktibar bergetar sebab hati dia, betul tidak? Tersentuh hati dia jadi takut, maka dengan sebab rasa takut walaupun sekejap ketika itu jatuh dosa dia. Bayangkan kalau kita sentiasa merasa takut pada Allah SWT. Allah rahmat kepada Allah. Allah ni tuan-tuan, dia memang nak masuk kita dalam syurga. Pasal apa, setiap ayat kita Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pemurah Maha Pengasih. Bahkan Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW nak sangat kita masuk. Kita ni umat yang sangat dipermudahkan. Nabi dalam satu hadis riwayat Imam Bazzar, Nabi mengatakan, aku ni seperti orang duduk kat umur Nabi. Kerja aku nak selamatkan serangga-serangga yang tertarik dengan api itu. Aku mengibas-ngibas supaya serangga dia tak pergi. Dia tak tahu benda tu bahaya. Aku tahu. Tapi tetap juga orang tu ibarat serangga-serangga tu. Tapi tetap orang nak masuk dalam tu. Kali itu sampai Allah kata pada Nabi Muhammad, fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits ya sahabat. Wahai Muhammad, jangan-jangan kau nak membinasakan diri kau kerana terkesan sedih, kecewa sebab mereka tu tak terima dakwah kau. Jangan sampai begitu Muhammad. Jangan zalim diri kita, buang masa kita, mosakkan diri kita dengan sesuatu yang sia-sia. Maka disebutkan di sini rahmah daripada Allah. Allah nak kita masuk syurga. Mudah-mudahan Allah beri kita sifat khauf ini, insya-Allah. Kemudian didatangkan di dalam kitab ini Mukhasyafatul Qulub kisah-kisah hikayat yang ada diambil daripada makna Al-Quran dan ada yang diambil daripada kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Dan Imam Junaid di dalam kitab Risalatul Mustashidin mengatakan al-hikayatu jundun min junudillah. Hikayat itu
adalah tentera daripada tentera Allah. Kisah-kisah yang baik ini adalah tentera daripada tentera-tentera Allah. Yuthabbitu biha quluba awliya'i. Allah gunakan kisah-kisah itu untuk menetapkan hati kekasih-kekasihnya. Bila kita dengar, insya-Allah, kalau kita kekasih Allah, pasti akan rasa tetap dalam hati kita, akan improve. Baik. Hukiya anna rajulan ta'allaqa qalbuhu biimra'atin fa kharajat tilkal mar'atu ila hajatin laha. Dikisahkan hikayat anna rajulan, seorang lelaki, ta'allaqa qalbuhu biimra'atin. Diceritakan oleh Imam Al-Ghazali bahawa ada satu kisah dikisahkan seorang lelaki yang ta'allaqa qalbuhu biimra'atin, iaitu hati dia itu terpikat dengan seorang perempuan. Fakharajat tilkal mar'atu, satu hari perempuan ni keluar. Dia keluar ila hajatin laha, dia keluar kerana ada keperluan yang dia nak buat. Fadhahaba ar-rajulu ma'aha, maka lelaki ni bila nampak perempuan tu keluar, dia follow. Dia ikut perempuan. Falamma khala biha fil badiyah, dia lelaki ni dia ada niat tak baik. Dia terpikat pada perempuan yang cantiknya dan tubuh badan dia. Maka dia ikut perempuan ni. Falamma khala biha fil badiyati, maka apabila mereka berdua itu bersunyian di satu tempat desa, maknanya bila dia follow sampai satu tempat tu mereka berdua je ada kat situ. Boleh faham tidak? Wa naman nasu afsha sirrahu ilaiha, dan ketika tu manusia dah hidup, maknanya malam lah tu. Wa naman nasu afsha sirrahu ilaiha, maka dia pun beritahulah isi hati dia pada perempuan tu, keinginan dia nak buat something bersama perempuan. Dan manusia tidur masa begitu. Faqalat lahu al-mar'atu, maka perempuan ini pun berkata pada lelaki itu, unzur anaman nasu bi ajma'ihim. Tiba-tiba perempuan tu bila lelaki bercakap dia nak menggauli dia, nak berzinah, tiba-tiba perempuan ni kata, cuba kau tengok orang-orang yang ada di sekitar sini, mereka dah tidur ke belum? Bila cakap macam tu, fafariha rajulu biqauliha, lelaki ni bila dengar, dia tak jawab nak kata, tapi bila perempuan tu kata, cuba tengok orang dah tidur ke belum? Fafariha rajulu, lelaki ni rasa gembira, macam dia nak lah, maknanya okey lah. Biqauliha, dengan kata-kata perempuan tu, gembira lelaki ni. Wa dhanna annaha qad ajabathu, dan dia menyangka bahawa perempuan ni dah jawablah, maknanya perkenankan apa yang dia nak. Dia rasa macam tu lah. Faqama waqti, maka lelaki ni pun bangun dan dia pergi round kawasan itu melihat orang-orang tidur ke tidak. Qafilah ni asal rombongan. Mungkin ini berkisahkan tentang orang-orang yang badui macam tu. Maknanya orang-orang yang tidak ada rumah, maka qafilah ni mereka bila sampai satu tempat mereka pun pasang kemah apa sebagainya. Maka mereka bila dia tengok fa'idzan nasu niyamun, maka bila dapati manusia semua dah tidur dah, orang semua dah tidur. Faraja'a ilaiha, maka lelaki pun pergi balik pada perempuan tu, nak beritahulah orang dia dah cek dah tidur. Wa qala laha, lelaki itu cakap kat perempuan itu, na'am hum niyamun, hum niyamun. Kadang nak baca kitab Arab tak ada baris ni, kena buku baris betul-betul. Jadi saya saja buku baris, dia tak ada yang punya kitab Arab. Hum niyamun, maka mereka pun tidur lah. Tidur. Dia kata, mereka semua tidur. Faqalat, tiba-tiba perempuan tu tanya,
ma taqulu fillahi ta'ala anaimun fi hadhihi sa'ah. Perempuan ni pun kata, aku nak tanya pandangan kau tentang Allah. Sebelum kita buat ni, aku nak tanya pandangan kau tentang Allah. Anaimun fi hadhihi sa'ah. Adakah Allah juga turut tidur pada saat ini? Dia tanya pada lelaki. Faqala ar-rajulu, lelaki jawab, inna Allah ta'ala la yanam wa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun. Lelaki ni rupanya orang mengaji juga. Jadi dia jawab, sesungguhnya Allah itu tidak tidur. Sebab dia nak jawab aja, dia fikir nak jawab aja. Orang ditanya dia nak jawab, lepas tu dia nak buat kerja. Jadi dia pun kata begitu, Allah ni tidak tidur dan wala ta'khudhu sinatun, dan Allah ni tidak mengambil akannya itu kemengantukan. Maknanya Allah ni tak mengantuk. Wala naumun, dan Allah tak tidur. Kan ada dalam ayat kursi itu kan. Faqalatil mar'atu, maka perempuan ni pun berkata, innal ladzi lam yanam wala yunam. Kena buat begitu. Kalau tak, dia jadi kita baca lam yanam wala yanam. Sesungguhnya zat yang tidak tidur dan yang tidak ditidurkan, yarona, sedang melihat kita. Wa in kana an-nasu la yarawnana, walaupun ketika ini manusia tak nampak kita. Fadzalika, iaitu fadzalika, dan yang melihat kita itu aula an yukhafa, yang melihat kita itu lebih aula untuk kita takuti. Betul tak? Kita tadi, kita takut kalau manusia tengok kita. Betul? Jadi tak takut bila manusia tak tengok kita. Tiba-tiba ada satu zat yang tengok kita dan zat itu tidak tidur. Betul? Jadi samalah kalau kias pada manusia tadi tu. Bukan sama manusia tu dengan Allah, tapi manusia tu kita takut nak buat kalau dia nampak, cuma dia tidur. Sedangkan Allah sekarang ni tak tidur dan Allah tidak akan tidur, maka Allah melihat kita. Jadi sepatutnya kita rasa takutlah sebab ada yang melihat. Macam manusia tadi. Macam mana kita boleh rasa maknanya tak takut untuk buat benda ni sedangkan kita tahu ada zat yang melihat? Macam seolah-olah kita tahu ada manusia kat tepi tu tengok kita. Jadi maknanya dia takut manusia, dia tak takut Allah. Bahaya tu. Tapi dalam kisah ini disebutkan fatarakaha ar-rajulu khaufan minal khaliqi wa taba. Lelaki bila dengar tersentak dia, terus dia tinggalkan perempuan ini kerana takut akan Allah yang mencipta, wa taba, dan dia bertaubat. Ini kisah pada zaman Nabi Musa alaihissalam atau zaman Nabi Isa alaihissalam. Wa raja'a ila watani, dan dia balik ke negeri dia, ke tempat asalnya. Falamma tufiya, dan sampai satu masa dia meninggal. Lelaki ini tadi yang takut balik tadi itu, falamma tufiya, maka dia mati. Faqala falamma tufiya ra'auhu fil manami, maka sebahagian jemaah daripada manusia, maknanya ramai, ra'auhu maknanya ramai orang mimpi. Ra'auhu fil manami, nampak dia dalam tidur, mimpi dia dalam tidur. Faqila lahu, maka orang pakat tanya dia, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah telah lakukan pada kau?
Faqala, maka lelaki ini jawab dalam tidur, ghafara li bi khawfi wa tarki dhalika dhanba. Allah telah mengampunkan aku kerana takutnya aku dan meninggalkan aku akan dosa yang itu. Itu tu maksudnya isyarat kepada dosa dia tadi tu yang dia nak bersama dengan perempuan tadi tu, nak melakukan zina. Dan Imam Abu Lais menerangkan dalam kitab yang lain, iaitu seolah-olah mungkin dia ada dosa sebelum itu berlaku, tiba-tiba takut itu datang masa ketika itu, Allah hapus dosa-dosa itu semua disebabkan rasa takut dia yang jujur itu. Ini kisah nak beritahu takutnya orang kepada Allah SWT. Dalam hadis Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa fahuwa mu'min wa huwa mu'min. Orang yang mukmin dia tidak akan berzina ketika dia terdedah pada zina, hina yazni, dalam keadaan dia itu beriman. Kita contohnya kalau diuji Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba kita sampai ke satu tempat yang mana perempuan-perempuan di situ memang suka melakukan zina, lelaki-lelaki situ suka melakukan zina. Ditawarkan kita perempuan yang cantik, tubuh badannya nampak depan mata kita dan sebagainya. Allah kata kalau ada iman dalam hati dia, dia tidak akan berzina. Itu yang kata la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Jadi bila orang yang berzina yang berlaku sekarang ini, maknanya ketika itu dia itu tidak beriman sungguh pada Allah SWT, tidak beriman kepada Allah. Iman itu tercabut pada diri dia seketika. Nauzubillah, kalau mati dalam keadaan itu. Kita doakan anak-anak kita belajar-belajar universiti, orang yang di KL, di tempat-tempat itu, kita minta Allah pelihara mereka. Zaman kita ni makin zina semakin tersebar, itu tanda akhir zaman. Minta Allah pelihara keturunan kita daripada terlibat dengan perkara ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka disebutkan hikayat. Kemudian hikayat yang seterusnya. Mudah-mudahan bila kita dengar benda ini, Allah menambahkan rasa takut dalam hati kita. Hikayat kana fi Bani Israel rajulun abidun dhu iyalin. Ini satu kisah, ini juga ni zaman Nabi Musa. Ini saya yakin sebab saya teringat bila saya baca dalam kitab Irsyad al-Ibad tak ada kisah tentang ini. Hikayatun kana fi Bani Israel rajulun abidun dhu iyalin. Di zaman Bani Israel dulu ada seorang lelaki yang abid, yang kuat beribadah. Dhu iyalin, dan mempunyai keluarga, maknanya ada isteri, ada anak-anak. Wa asabatul maja'atu, maka dia tu dan keluarga dia itu tertimpa dengan maja'ah, iaitu kelaparan. Maknanya orang miskin lah ni, orang susah, miskin. Maksud tu lapar sangat. Wasara mutarran, lapar iaitu sampai menjadikan mereka tu lapar yang sampai pada tahap mutarran, terdesak. Maknanya emergency, kalau bahasa kita. Maknanya mutarran ni emergency, critical. Orang panggil lapar yang critical. Yang kita ni lapar, kita tak ada kritikal kan. Maknanya ni lapar kan, siapa yang tak sarapan ni? Saya tahu ni ada yang lapar. Ada yang lapar. Tentu lapar. Tapi itu bukan mutarran. Dia kadang kita lapar ni ada juga disebabkan alam kita. Orang bila kita terdedah dengan ion negatif terlalu lama, akak saya ambil sains sekali ayat. Sains. Jadi kalau kita terdedah dengan ion negatif, dia akan membawa salah satu menyebabkan lapar. Tahu ion negatif? Ion negatif ni
dia biasanya keluar masa hujan turun. Hujan bila turun, dia akan mengeluarkan ion negatif yang banyak. Itu yang hantu bila tengah hujan lapar. Betul tak? Ni mendung ni, betul tak? Ni patut ni. Nampak muka lapar. Mata pun dah rambut, nak baca buka spek. Dulu teringat zaman muda main takraw. Tapi itu lagi kita matilah kau sekejap je dulu sini. Nak bahagia suka juga. Baik, balik cerita kita tadi. Jadi ion negatif. Satu lagi ion negatif ni dia keluar ketika air terjun. Air ni bila dia terempas, dia keluarkan ion negatif. Jadi paling banyak dekat tempat air terjun. Itu pasal orang duduk kat tepi air terjun, dia lapar. Dan satu lagi ketika ombak tu dia menghempas tu, dia mengeluarkan juga ion negatif. Itu pasal orang duduk dekat tepi laut, dia lapar. Aircon yang keluar dekat kereta tu pun ada ion negatif. Itu pasal asal naik kereta kau nak makan. Asal kau makan aja dalam kereta. Aku cukup pantang kau makan dalam kereta. Saya anak-anak saya cukup pantang makan dalam kereta. Sebab dia datang limpah kecil. Tapi rupanya bila kita dah tahu benda tu, siap dah bagi kita makan. Sebalikkan baking je lah. Jadi kadang-kadang benda tu, tapi still tak mutaran. Adakah sampai kepada mutaran? Tidak emergency. Tapi kisah ini mereka emergency. Faba'atha imra'atahu litatluba syai'an li'iyaliha. Maka dia utuskan isteri dia. Dia hantar, minta isteri dia untuk mencari sesuatu bagi keluarga makan. Ini jangan terus kita kata aku suami suruh bini. Kita kena faham benda itu terjadi kadang-kadang dalam masyarakat kita. Masa saya mengaji kitab ni, disebutkan suami dia ni kuat ibadah dan dalam keadaan tidak mampu bekerja. Sangka baik. Maknanya ada kecacatan. Tapi dia orang kuat ibadah. Maka dia minta lah isteri dia, sebab isteri dia yang tidak mahu berpisah dengan dia, nak kekal dengan dia, seorang perempuan yang salihah. Dia kata tu, pergilah cari. Sebab kita ni dah terdesak sangat. Maka ketika itu litatluba syai'an li'iyaliha faja'at ila baiti rajulin tajirin. Maka isteri dia ni pun keluar dari rumah, pergi sampai satu tempat, iaitu seorang yang makruf kat situ kaya, iaitu rajulin tajirin, iaitu orang lelaki yang peniaga, dia duit banyak. Wa talabat minhu ma taqutu bihi ayaluha. Dan dia minta daripada orang kaya ni, orang yang berniaga ni, orang kaya ni, matakutu. Kenapa dia guna kalimah takutu? Kutun ni makanan asas. Jadi dia minta apa? Dia minta daripada orang kaya ni, tolong bantu dia berikan makanan pokok, makanan yang asal. Maknanya kalau kita minta beras saja cukup dah. Dia nak itu je, asal hilang, tak mati lah, asal tak mati. Maknanya makan beras bagi masak cukup dah. Jangan bagi yang lain, tak apa. Dia mata kutu. Maknanya dia minta pun sekadarnya. Mata kutu bihi iyaluha, yang boleh bagi makan keluarga dia, anak-anak dia. Faqala rajulu, maka lelaki yang kaya ni kata, "Naam, boleh? Ya. Walakin makkinini min nafsiki." Tiba-tiba lelaki dia kata, boleh, tapi kena ada balasan. Makkinini min nafsik, jadikan aku ni boleh menggauli engkau daripada diri engkau. Maknanya lelaki ni nak balasan, iaitu bila fasakatan al-mar'atu,
Perempuan bila dengar terdiam dia. Dia perempuan yang solehah kerana mempunyai suami yang soleh walaupun tidak berkemampuan di sudut fizikal. Fasakatan al-mar'atu wa 'adat ila baitiha. Maknanya dia perempuan soleh bila dengar macam tu, dia tak kisah, dia sanggup mati. Ini benda yang diharamkan, maka dia balik rumah dia. Fa'adat ila baitiha فنظرت إلى عيالها يصيحون ويقولون يا أمي نحن نموت من الجوع أعطينا ما نأكل. Dia balik rumah dia. فنظرت إلى عيالها, buka pintu tengok anak-anak dia ketika itu. Yasihun, menjerit-jerit. Mereka kata apa? Yaqulun, bila nampak mak dia, mereka tu kata, ya ummi, ibu, nahnu namutu minal ju', kami pasti mati ni sebab terlalu lapar. A'tina ma na'kuluhu, tolong berilah apa yang kami boleh makan. Ibu kan, ibu ni bila dengar macam tu, dia memang tak tahu nak buat apa dah. Bila dengar macam tu, fanadharat ila iyaliha ma na'kuluhu fadhahabat ila rajul. Perempuan ni terus pergi keluar balik, jumpa balik dia lelaki yang kaya. Wa kallamathu fi amri iyaliha. Dia mengadu lagi, dia kata keadaan keluarga dia sangat terdesak. Perlu makanan. Faqala laha, maka lelaki ni pun kata pada perempuan ni tadi, atakunu hajati mardiyatan. Jadi maksudnya hajat aku ni akan tertunai lah. Yang dia nak daripada perempuan. Best juga cerita ni macam sinetron pula. Atakunu hajati maqdiyatan. Follow me, cuba bayangkan kita dalam tu. Dia jadi macam kali tu kadang-kadang bila ada orang menyanyi, dia orang panggil travelling punya nyanyi, kita yang dengar tu jadi dia pandai bercerita dalam nyanyi. Saya ni tak pandai sangat, so saya minta bantuan bersama. Cuba bayangkan. Maka dia kata, atakunu hajati maqdiyatan. Adakah kalau begitu bermaksud yang aku minta itu akan tertunai? Ditunaikan? Faqala, perempuan ni bila dengar dia tak mau, dia balik tengok keadaan, dia pun kata qalat na'am. Tiba-tiba perempuan ni kata, ya. Falamma khala biha, apabila lelaki ini membawa perempuan ini, falamma khala biha, mereka bila duduk berdoaan di dalam bilik, irta'adat mafasilha, perempuan ini tiba-tiba menggigil yang amat, menggigil semua, sendi-sendi dia menggigil sampai begitu. Hatta kadat a'dha'uha tazulu an mawadhi'iha, seolah-olah sendi-sendi dia, anggota dia itu seperti nak tertanggal daripada tempat dia punya. Nak dibayangkan menggigil. Duduk kat dalam bilik tu, lelaki tu duduk pandang dia, menggigil yang amat. Faqala laha, lelaki ni bila tengok dia pelik lah. Faqala laha, ma laki, engkau kenapa? Sebab dalam fikiran dia perempuan ni dah setuju akan dapat something, bukannya dia nak rokok ataupun dia nak ni, cuma dia nak bayaran. Ma laki, kenapa engkau ni? Kan? Faqalat, perempuan ni cakap, inni akhafullah, aku terlalu takut pada Allah, benda haram, menangis dia dan menggetar. Faqala rajul, lelaki ni bila dengar begitu, tersentak lelaki ini, lalu dia kata, innaki takhafina Allah Ta'ala ma'a ma biki minal faqri. Engkau takut dengan Allah Ta'ala sedangkan kau dalam keadaan fakir macam ni pun kau takut pada Allah. Fa'ana ahaqqu bil khawfi minki wa amtana'a anha. Lelaki dia kata, kalau kau dalam keadaan fakir yang perlukan sangat benda ni, kalau tak kau orang akan mati,
engkau takut, masih takut pada Allah, sedangkan aku ini yang kaya, maka aku sepatutnya lebih takut kepada Allah daripada kau. Laki ini jadi tersentak dengan begitu. Wamtana'a anha, maka lelaki itu terus menghalang diri dia daripada melakukan perbuatan tersebut. Wa qada hajataha, dan dia berikan hajat perempuan itu. Wansarafat bi ni'matin katsiratin, maka perempuan itu pun balik dalam keadaan membawa nikmat yang banyak, maksudnya makanan yang banyak. Ila auladiha, dan dibagi pada anak-anak dia. Fafarihu, maka anak-anak dia gembira, suami dia pun gembira. Fa'auhallahu ila Musa alaihi salam an kulli fulan bin fulan anni qad ghafartu dhunubahu. Faja'a Musa alaihi salam, maka Allah beritahu melalui Jibril kepada Nabi Musa tentang perkara ini, dan Allah suruh beritahu kepada lelaki itu, iaitu peniaga itu tadi, bahawa Allah telah mengampunkan dosa dia, niat dia ketika itu dan dosa-dosa dia yang sebelumnya. Faja'a Musa alaihi salam, maka Nabi Musa pun pergilah jumpa orang ini. Tak habis cerita lagi ni. Faja'a Musa pergi. Kita habis, boleh ya? Kita habiskan kisah ni kan? Faja'a Musa alaihi salam, maka Nabi Musa pun pergi ke jumpa orang itu. Faqala la'allaka qad fa'alta khairan bainaka wa bain Allah. Nabi Musa bila jumpa orang ni, Nabi Musa tak tahu cakap. Nabi Musa kata, bila Nabi Musa datang, orang ni terpanjang. Kenapa Nabi Musa datang ni? Maka Nabi Musa kata, engkau mungkin barangkali ada buat-buat kebaikan di antara engkau dengan Allah sebelum ini. Maka bila Nabi Musa tanya dia macam tu, fadzakaral qissata alaih, maka terus dia ceritakan kisah perempuan tu tadi yang datang jumpa dia. Faqala, maka Allah, Nabi Musa pun kata, inna Allah ta'ala qad ghafara laka ma kana min dhunubik, sesungguhnya Allah telah mengampunkan segala dosa-dosa engkau. Makanan ni apa-apa dosa ada kat engkau, Allah ampunkan engkau. Kadza fi Majma'il Lataif, itulah disebut dalam kitab Majma' al-Lataif. Wa ruwiya, kemudiannya riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ini yaqulu Allah Ta'ala la ajma'u ala 'abdi khawfain wa la amnain. Ini yang hadis sedikit yang saya hafal ni, yang ni la ajma'u ala 'abdi khawfain wa la amnain, iaitu riwayat Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Ibn Hibban meriwayatkan, Ibn Hibban, dan hadis ini hadis hasan. Maka disebutkan Allah ni hadis kursi, la ajma'u ala 'abdi khawfain wa la amnain, aku tidak akan menghimpunkan dua ketakutan kepada hamba-Ku dan dua keamanan sekaligus kepada hamba-Ku. Aku tak buat begitu. Dia kena faham maksud dia. Aku tidak akan himpun dua keamanan dan dua ketakutan sekaligus. Apa dua tu? Maknanya aman dunia dan aman akhirat, ataupun aman akhirat, aman dunia. Baik. Wa man khafani, kalau dalam riwayat Imam Ibn Hibban, idza khafani, bukan man khafani, idza, jika seseorang itu takut akan daku fi dunia, kalau dia takut pada Allah dekat dunia, amantuhu fil akhirah, aku akan menjadikan dia itu sejahtera, iaitu membawa maksud aku amankan dia di akhirat, maksudnya aku akan lindung dia daripada azab aku di akhirat. Maknanya di akhirat dia akan rasa tenang dan aman kalau dia ada rasa takut pada Allah dekat dunia. Wa man aminani, riwayat Imam ini saya sebutkan dengan lafaz wa man aminani, dan sesiapa yang aman daripadaku fit dunia, dekat dunia dia rasa aman, maknanya tak rasa aman, maknanya tenang, maknanya tak kisah, buat tak kisah je dengan azab Allah yang Allah sebutkan, larangan Allah yang Allah sebutkan, ketentuan dia yang Allah sebutkan, dia buat tak kisah je, dia tak takut dengan Allah kat dunia. Akhaftuhu yaumal qiyamah, dari akhirat aku akan menjadikan dia takut dengan azab-azab aku hari kiamat.
Ini hati-hati dah. Kerana itu sifat khauf kita kena ada dekat dunia ni. Bukan maksudnya kita khauf ni maknanya ini khauf bukan pada manusia, khauf pada Allah. Jadi apa tanda dia? Kan kita dah sebut sebelum ni, pada lidah dia apa dia buat, pada perut dia apa dia buat kan. Ada tanda-tanda orang takut pada Allah Subhanahu Taala. Maka kerana itulah Nabi berpesan demikian. Baik, daripada kisah yang tadi ni yang baru saya nak mengingatkan, kita mungkin berhenti takat ni dulu, cuma kita nak ambil faedah daripada kisah tadi. Pertama, jadilah suami yang soleh sebagaimana hadis Nabi SAW riwayat Imam Darqutni, hadis Hasan. Qala Rasulullah SAW, ada di dalam kitab Mukhtar Hadis, Ahadisul Mukhtar Al-Muntakhab min Jami' As-Saghir Imam Sayyuti, yang diambil daripada hadis terpilih yang diambil daripada kitab Imam Sayyuti. Maka disebutkan bahawa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam birru abaakum tabarrukum abnaakum wa'ifu ta'ifa nisa'ukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buatlah baik kepada ibu bapa kamu, nescaya Allah akan balas anak-anak kamu akan buat baik dengan kamu. Itu cara Allah. Hati-hati. Wa'ifu yang saya nak sebut kat sini yang wa'ifu ta'ifa nisa'ukum. Jadilah kamu seorang hamba yang lelaki ini yang menjaga pandangan dia daripada melihat kepada kemungkaran, iaitu melihat perempuan yang aurat dan sebagainya, yang membawa maksud jadilah seorang hamba yang soleh, yang patuh pada Allah. Ta'ifa nisa'ukum, maka Allah akan pelihara isteri-isteri kamu daripada sesuatu kemungkaran. Jadi dekat sini nak beritahu, suami dia soleh, maka menyebabkan isteri dia Allah jaga walaupun dah hujung tanduk macam tu. Mungkin kita boleh kata, alah, silat-silat zaman ni, kalau lah ada orang nak buat, memang teruklah kena isteri kita. Kalau terjadi, maka kita kena lihat hikmah di sisi Allah. Pasti ada yang Allah nakkan kebaikan. Cuma ghalib dia dari sudut pandangan zahir syariat, bila dia tu suami dia baik, dia akan terlindung. Hatta zaman sekarang pun, kalau sekiranya ada orang nak buat lain, Allah pelihara isteri kita sebab suami dia yang soleh. Jaga ni, mata-mata ni, yang lelaki, pesan suami kita, jaga wali isteri kita, jaga insya-Allah. Rumah kita tak kunci pun insya-Allah tak ada orang masuk. Ta'ifah nisa'ukum. Faedah yang kedua dalam kisah ini kita tengok yang diampun, maknanya isteri tadi yang takut pada Allah, suami yang saleh, Allah pelihara dia daripada kemungkaran. Sebab dia takut pada Allah, Allah pelihara dia. Yang kedua dia nak beritahu, tak salah orang perempuan bekerja untuk keluarga dia sekiranya suami dia itu dalam keadaan tidak berkemampuan, bantu, maka sangat baik dan diperbolehkan dalam syariat kalau suami dia itu tidak mampu nak bekerja. Faedah yang ketiga, lelaki ni nak beritahu orang perempuan ni dan suami dia itu kan soleh, kuat ibadat, betul tidak? Yang lelaki ni tadi asalnya tidak soleh, betul tidak? Tapi kaya dia. Di sini nak beritahu bahawa harta kita tidak ada hubung kait dengan kesolehan kita. Boleh faham tidak? Tak ada orang tu soleh, Allah nak jamin dia mesti kaya. No. Jadi jangan sangkut macam tu. Jangan sekali-kali kita lepas dulu kita, aku ni kuat ibadah, apa sebagainya, rezeki tak banyak. No, tak ada kaitan. Itu Allah uji kamu. Dan itu Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ini perangai manusia bila diuji. Nampak tu, kekayaan ni ujian. Bila diuji dengan kekayaan, Allah muliakan dia dan banyak nikmat dia dapat. Dengan sombong, bukan nak bersyukur, tapi dengan sombong mengatakan Allah telah memuliakan aku. Aku mulia di sisi Allah itu pasal kekayaan. Kemudian Allah kata lagi, wa idza mabtalahu rabbuhu فإذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Bila Allah Subhanahu Wa Taala uji dia pula dengan kemiskinan, sempit rezeki dia,
Tiba-tiba dia kata pula, ya Allah, kau telah menghina akan aku. Aku ni hina sebab tu aku miskin. No. Kalla. Allah tu jawab lepas ayat tu. Kalla. Tidak sama sekali yang macam korang kita fikir. Kalla balla tukrimuna al-yatim. Barulah Allah beritahu reasoning dia. Bukan sebab itu, tapi sebab tak memuliakan anak yatim, tidak memberikan fakir miskin yang makan, maknanya bukhul dan sebagainya. Jadi nak beritahu kita bila buat ibadat, jangan sekali-kali fikir aku buat ibadat kenapa aku miskin. Dia tak masuk buku pun bab tu. Jangan kaitkan macam tu, rosak akidah kita. Boleh? Boleh faham? Kalau ada anak kita kadang ada yang susah, nanti kan insiden dalam majlis ilmu, maknanya orang panggil ataupun silent kan. Maknanya dalam apa yang saya cakap tadi kan? Apa tadi? Kalau ada anak-anak kita yang susah, miskin, kita suruh semayang, kadang-kadang mungkin terlepas mulut dia kata, apa orang abang tu tak semayang pun, tak kaya. Mak saya ni miskin, mak suruh semayang. Abang tu tak semayang, mak tak suruh pula. Nampak tak? Mentaliti mak dia pun, bapak dia pun, dia tak tegur anak yang kaya ni sebab tak kaya. Dia suruh anak dia semayang sebab dia ingat semayang tu duit. No. Bukan kita semayang untuk dapat duit. Semayang tu kewajipan. Anak kau kaya ke tak kaya ke, dia wajib semayang. Yang ni bab ujian. Jadi pesan diri kita supaya kita Allah pelihara, jangan jadi rosak hidup kita dengan kefahaman yang tidak betul. Macam ni lah. Tapi orang kaya kalau Allah dah memudahkan tiba-tiba dapat petunjuk macam ni, alhamdulillah. Boleh? Jadi insya-Allah kita sambung nanti pada ayat Allah fala takhshawun nas wakhshawni pada masa akan datang insya-Allah. Saya cukup setakat itu saja untuk hari ini. Mohon maaf ya pada awal-awal tadi saya harap orang faham jelah. Orang yang nak membantu faham. Sebab kadang-kadang fitnah ni dia timbul, dia kena pada, dan kesian orang-orang yang memfitnah tu sebab dosa dia berat. Dosa dia berat. Dan nak bantu dakwah ni kena memikir. Kadang kita nak bantu dakwah ni mikir sikit. Kadang kita lalu kali tempat tu bila kita datang, dia datang seronok, dia pun dah tak datang. Jadi mikirlah sikit. Memang hakikatnya benda tu baik. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk. Dan saya harap ni, saya kat sini dah berapa lama Kak Jam? Daripada umur saya balik Yaman dah silap saya. Harap-harap kita dah bersama lama ni, harap tidak ada timbul sangkaan tidak baik. Orang yang kenal saya, perjalanan hidup saya, yang tahu, yang pernah datang rumah saya untuk di batang tubuh saya ada rezeki saya. Saya tak terbulu harta orang. Jadi jangan silap faham kan. Kalau ada anak-anak murid saya yang kadang-kadang lurus benar, sampai setiap kali aku datang semua rasa minta je. Jadi kita pun jadi segan atu-atulah. Perasaan orang ni berbeza. Kadang datang tengah penuh iman, kadang datang baru kat rumah suami dia. Tiba-tiba minta derma pula, dah rasa nak lepok di kursi dia Ustaz. Padahal masalah suami dia bukan masalah kan. Jadi ala kulli hal, ana uhibbukum fillah. Saya kasih antum kerana Allah. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan hati kita.